Pernah dengar tentang Black Pyramid di Mesir? Ini bukan piramid biasa kerana rupanya nampak gelap dan misteri. Ia dibina oleh Firaun Amenemhat ketiga, seorang pemerintah dari zaman Mesir Purba. Tapi ada satu fakta pelik yang ramai orang tak tahu. Sebenarnya piramid ini asalnya bukan berwarna hitam. Ia pernah dilapisi batu kapur putih yang sangat cerah dan berkilau. Bayangkan, ia pernah bersinar di bawah matahari padang pasir. Jadi kenapa sekarang nampak gelap? Jawapannya agak mengejutkan. Reka bentuk piramid ini tidak cukup stabil dan tanah di sekelilingnya lembap. Air mula meresap masuk ke dalam struktur, menyebabkan dinding perlahan-lahan retak. Lapisan luar yang putih itu akhirnya runtuh satu demi satu. Yang tinggal hanyalah batu dalaman yang berwarna gelap. Sebab itulah hari ini, ia dikenali sebagai Black Pyramid. Walaupun hakikatnya, ia pernah menjadi antara piramid paling cerah. Ini bukti bahawa walaupun tamadun Mesir sangat hebat, mereka juga pernah melakukan kesilapan kejuruteraan. Nak tahu lagi fakta pelik dan jarang orang cerita? Tekan subscribe sekarang. Saya kongsi fakta menarik setiap hari. Untuk anda, inilah yang berlaku dalam Black Pyramid. Dari luar, ia nampak seperti runtuhan biasa. Tetapi di dalamnya, terdapat satu sistem terowong yang sangat pelik. Tidak seperti piramid lain, laluan di sini berbelit dan mengelirukan, seolah-olah direka untuk memerangkap sesiapa yang masuk. Ada banyak lorong sempit yang bercabang tanpa arah jelas. Sesetengah laluan pula tiba-tiba berakhir tanpa sebab. Lebih pelik lagi, terdapat beberapa ruang makam, bukan satu, tetapi lebih daripada satu ruang pengebumian. Ini sangat luar biasa. Untuk sebuah piramid Mesir, para pengkaji percaya struktur ini diubah berkali-kali semasa pembinaan kerana masalah runtuhan yang berlaku. Akibatnya, reka bentuk dalaman menjadi tidak teratur, seperti labirin yang tidak sempurna. Bayangkan, berjalan dalam gelap tanpa cahaya. Setiap langkah boleh membawa anda ke jalan buntu atau kembali ke tempat yang sama. Ini menjadikan Black Pyramid antara piramid paling mengelirukan di dunia. Bukan kerana misteri magic, tetapi kerana kesilapan reka bentuk sebenar. Nak tahu lagi fakta pelik dan jarang orang cerita? Tekan subscribe sekarang. Saya kongsi fakta menarik setiap hari untuk anda. Pernah terfikir kenapa satu piramid boleh ada lebih daripada satu makam? Ini yang berlaku pada Black Pyramid di Mesir. Dari luar, ia kelihatan seperti runtuhan biasa. Tetapi di dalamnya, tersimpan satu fakta yang sangat pelik. Piramid ini mempunyai dua ruang makam utama. Bukan satu, tetapi dua. Ini sangat luar biasa. Dalam pembinaan piramid Mesir, kebiasaannya hanya satu ruang khas untuk Firaun. Namun dalam Black Pyramid, terdapat ruang untuk Firaun dan juga untuk permaisurinya. Lebih mengejutkan, kedua-dua makam ini dibina dalam struktur yang sama. Para pengkaji percaya ini dibuat kerana perubahan pelan pembinaan atau mungkin sebagai langkah keselamatan tambahan. Tetapi sehingga hari ini, sebab sebenar masih menjadi misteri. Bayangkan, sebuah piramid menyimpan dua rahsia berbeza dalam satu binaan yang sama. Ini menjadikan Black Pyramid antara piramid paling unik di dunia. Nak tahu lagi fakta pelik dan jarang orang cerita? Tekan subscribe sekarang. Saya kongsi fakta menarik setiap hari untuk anda. Pernah terfikir, apa jadi pada puncak piramid? Bahagian paling atas, yang biasanya bersinar, ini antara misteri Black Pyramid di Mesir. Piramid ini dipercayai pernah mempunyai batu puncak, dipanggil Pyramidion. Biasanya, batu ini disalut emas atau bahan berkilau untuk memantulkan cahaya matahari. Tetapi dalam Black Pyramid, batu puncaknya tidak pernah ditemui di tempat asal. Sebaliknya, satu Pyramidion ditemui berhampiran namun keadaannya rosak. Ini menimbulkan persoalan. Adakah ia pernah dipasang atau runtuh sebelum sempat siap? Ada juga teori mengatakan struktur yang tidak stabil.
menyebabkan bahagian atas tidak dapat bertahan. Bayangkan, piramid tanpa mahkota, tidak lengkap seperti yang dirancang. Ini menjadikan Black Pyramid antara piramid yang kehilangan identiti asalnya. Kerana bahagian paling penting sudah tiada. Nak tahu lagi fakta pelik dan jarang orang cerita? Tekan subscribe sekarang. Saya kongsi fakta menarik setiap hari untuk anda.